Quran ni 6,236 ayat, ataupun pendapat yang kedua 6,666 ayat. Quran ini sebelum Nabi lahir sudah ada, tetapi belum diturunkan. Quran ni dah ada banyak ni. 114 surah ini sudah ada di Lauh Mahfuz. Apabila Nabi lahir berumur 40 tahun, Allah arahkan Jibril alaihi salam ambil Quran 114 surah, 30 juzuk, 6,236 ayat tadi, ambil semua sekali dari Lauh Mahfuz pindah ke langit dunia, belum turun ke bumi. Daripada Nabi berusia 40 tahun, Quran mula diturunkan satu persatu. Kadang-kadang dia turun satu ayat, kadang-kadang dia turun 5 ayat, kadang-kadang 18 ayat, kadang-kadang satu muka setengah, kadang-kadang setengah juzuk, kadang-kadang satu surah pendek, kadang-kadang 2 surah pendek serentak, kadang-kadang macam tu. Selama berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun Quran turun di Makkah, 10 tahun Al-Quran turun di Madinah. Semua sekali 13 campur 10, Al-Quran dibawa turun oleh Jibril alaihi salam ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun.